Hai, Assalamualaikum guys. Kembali lagi dalam channel Mama. Channel Jaja Gaban. Ni Gaban? Gaban. Hari ni kita di My Home lagi ni. My Home. My Home. Kita dekat My Home. Kita bawa Mel pula sebab Mel dia tak pernah datang ke sini. Cem je dah berapa kali datang. Jadi kita turn Mel pula beli mainan. Nak tengok Mel beli apa. Sebabnya bila datang Gamuda ni Mel dia tak nak ikut. Jadi tu yang Mel tak beli apa-apa. Bosan ya? Squishy. Picit-picit. Dia apa? Tengok Mel nak beli apa. Comel RM5 je. RM10 besar sikit. Macam ni. Ni apa Mel? Bunga ni Mel? Ini blind box. Ni blind box lah. Kita boleh dapat patung ni. Supaya korang tengok blind box RM1. Ni blind box. What? Memanglah Mak. Mel ni apa Mel? Ni dia macam ni lah. Nanti ada bunga. Daun lah. Daun. Macam lembut-lembut. Tu nanti ada muka. Maksudnya secret. Dia warna ni. Maknanya dia, tapi dia bukan Lego. Bukan. Patung. Patung. Dia patung ni. Ni mahal ni. Kalau ni je kecil. Allah kecilnya. Tak payahlah beli yang berbaloi. Baiklah. Dah aku nak beli apa? Beli topi. Kita layan Mel nak beli apa? Dia punya bajet RM50. Mel ni apa Mel? Untuk kucing Oh, untuk kucing. Kenapa kucing? Ni lembut ni. Simut. Itu untuk kucing. Kenapa kucing? Alah. Ni potong kuku kucing. Bosan je kat sini. Habis? Kau yang nak pergi sini? Dia tak nak pergi. Pergi DIY cepat-cepat je nanti tutup. DIY dia banyak ni. Slipper ni. Tengok slipper ni. Wow. Slipper sheep. Kita nak belilah. Sheep putih. Sheep putih ada frog. Biasalah fish ni. Comel ni. Nanti Cik cari dalam longkang balik. Cik dalam longkang. Yelah memanglah sama. Apa nak beli lagi? Nak tambah? Bukan. Kita nak main lawan kan tu. Nak main lawan? Tak tahulah. Hari tu dia dah beli. RM50. Lepas tu dia punya Beyblade tu ada sebiji je. Lepas tu sebiji tu jatuh dalam longkang. Lepas tu dia beli lagi sekali. Papa kata nanti Papa ambil lah dalam longkang. Tak, dia kata dia beli lagi satu sebab nak battle. Battle ni. Nak battle. Jom pergi DIY cepat. Okay, jom sekarang nak pergi DIY pula. Nak layan Mel. Tadi Mel pergi My Home. Tak ada apa yang dia suka. Dia nak tengok dekat DIY. Ada tak yang dia minat pula. Inilah laluan nak pergi ke DIY. Tapi kita ni macam dah agak lewat kat sini. Jadi tak ada orang. Okay, tu DIY kat sana. Cem, tu ada goggle tu. Pergilah mandi situ. Cem pegang goggle. Suruh dia mandi tu kat air pancit tu. Dah nak? Ada kedai apa? Zeus, Mitsui, Tapau lah. Lucky Cup. Okay, sampai DIY. Tengok Mel nak beli apa. Hai Muhammad Afiq, saya Ada RM50. Mel kata dia ada peruntukan. Papa ambil kasut boot. Papa letak handphone ke? Bukan ni. Ni tak ada kerja ni. Tak tahu untuk apa. Donat tu. Oh, hitam. Tiba hitam. Mainan. Sana. Macam ada mainan je. Oh, sini tak ada mainan. Lah, sini tak ada mainan. Mel, pergi chain ni. Ada lampu. Ni apa? Ni. Pusing. Wish. Tutup. Okay, tekan. Wow. Comel. Ni untuk apa? Ada binatang dalam ni. Oh, ni ada bunyi kot. Ni dia ada benda ni. Sila untuk. Oh, dia ada lampu. Wow. Ada lampu. Oi, Mel.
Lagi. Ni kucing. Comel semuanya. Semua comel. Ini pelampung untuk apa ni? Ya Tak ada Allah, kucing. hai. Comel-comelnya. Semua comel-comel tapi tak ada guna. Tak ada apa? Tak ada guna. Kita tengok ni daun ni ada apa pula? Macam tengok ni. 1, 2, 3. Wow, ada apa? Wow. Oh, ada ni. Restoran. Dah, Mel? Ada Dah. satu sen. Mel jumpa apa? Apa tu? Earphone? Ha. Mel beli earphone. Saya tak tahu dia apa. Tu berapa ringgit? 49. Okey, 49. RM99.99. RM49.99 habis dah peruntukan dia RM50. 49. Bapak. Bapak. Benda kecil yang tu. Kecil. Bapak Gaban. Okey dah. Dah terbayar. Terbayarlah hutang Mel. Jom kita beli yau-yau. Dah nak tutup lah, cepat. Farmasi ada. Ni yau-yau. Cepat. Blind box. Mahu dah. Small RM21. Satu topping. Baru dapat blind box. Okey, jom. Mama nak rasa guys. Mama tak pernah rasa ni apa? Ayolah. Wild berry benda ni. Rumah Sam. Yang putih sedap. Rasa kelapa. Okey guys. Jom sekarang nak unboxing. Okey, cepat. Okay guys. Sekarang kalau korang nak beli ni, korang kena buka di sini. Belakang dah bagi tutorial. Kita kena masukkan. Tapi pasti korang tak faham. Sebab gambar tu dia tak bergerak pun. Okay, kita buka. Memang kena paksa guys. Terpaksa buka. Memang. Sebab ni atas ni mana ada. Kita pun tak ada. Terpaksa kena buka macam ni. Berapa kotak dia cantik. Kan? Cantik tapi sayang lah. Sayang. Iya, weh tuanku. Susah betul. Dapat. Okay. Dan kita akan book. Okay. Dan dia akan bagi serupa macam ni. Besar kan? Dan okay, macam ni. Okay. Kita letak. Lepas tu ada lagi. Jangan lupa. Beyblade-nya. Ni. Macam ni. Kita bagi macam ni Macam ni terus. Berapa ringgit ni sekotak ni? 50. 50. Harga 50. Yeah. Ni kita minta macam ni. Sekejap. Kita nak buka macam ni. Allahu Akbar. Dapat. Okay. Dan ini adalah dia punya Beyblade. Nah. Lepas tu, kita buka dia satu. Dia besar ni pula. Payah sikit. Sebab memang besar gila kotak ni. Gilbus. Macam nak buka entah dah. Seminggu depan ni. Ni Mel punya yang RM50 ni. 49. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tu dan coklat. Manis gila tu. Okey, dapat dah. Dapat buka dah. Macam ni guys. Macam ni. Boleh cantik. Pistol sebelum ni buruk. Kita masukkan betul. Okey dah. Wow. Korang kena tekan sini. Ke bawah lah. Padu. Tapi dia pun pistol. Dah design. Design dia lebih cantik daripada yang pistol berapi. Ya. Okay guys, sekarang kita dah pindah tempat lepak. Kita lepak dekat air terjun. Sambil makan aiskrim yang kita beli tadi. Cuma dia tengah main Beyblade dia tu. Itu Beyblade yang dia beli tadi. Dekat sini ada di Apple Fried Chicken, tempat ayam goreng. Itu Mama tak pernah makan lagi. Tak bagus. Dekat di Apple Fried Chicken ni, Mama banyak baca komen, dia kata dia punya sweet potato dia sedap. Mama nak try tapi tak try lagi. Sebab datang sini je anak tak cukup. Datang sini anak tak cukup. Kesian lah. Kalau boleh kita nak semua anak ada lah baru kita makan. Tengok macam tadi dia tembak Beyblade dia dekat air. Wah. Beyblade dia dalam air. Tu cepat ambil. Tembak lagi. Mana Beyblade dia? Tu. Mana Beyblade?
Aduh, kat tengah-tengah berpusing. Bebek dia. Jam, pakai kasut boot jam. Apa saya pakai kasut boot? Kena buka lah tali tu. Apa pun lagi galakkan dia. Lagi pula kasut boot. Kasut boot besok apa nak menebas ni? Papa pun beli kasut boot tadi guys. Papa nak potong rumput belakang rumah. Nah jam. Ambil resit tu. Balik ni resit. Yang pakai boot. Cem, itu boot je. Bukannya colour saya, Cem. Kau punya baju semua. Dia nak ambil Beyblade dia kat situ. Jam, pijak air. Air tengah. Tutup air pakai kasut. Weh, jangan. Papa suruh tutup air pakai kasut. Ah. Macam mana nak ambil? Wah! Basah! Cem dah basah. Ya Allah, Cem basah. Okeylah, Mama teruskan makan aiskrim. Balik dah. Aiskrim tak habis lagi. Oh, tak habis dah? Masam. Yang sos putih tu sedap Rasa ada kelapa-kelapa. Okey guys, sekarang kita dah nak balik. Nak masuk ke kereta. Kita akan naik atas lah ke rumah. Bukannya nak lepak-lepak. Tujuan sini datang nak pasang wire tu, water heater tu. Sebab ada tetamu yang akan masuk ke homestay kita. Jadi kita nak siapkanlah homestay kita tu. Jadi jom.